Media drive, tak masuk office. Gurau bos, gurau. Kang ada Nas marah saya pula sekejap lagi Kang. Ni dia, GWM Tank 500. Abang kepada GWM Tank 300 yang Nas pernah review sebelum ni. Hari ni saya berada di Lakeside Aminah Shah Alam untuk event Media Drive Day. Kita akan test drive kereta ni daripada sini hingga ke mana? Rahsia. Kena tonton video ni sampai habis. Mungkin ada antara korang yang bercakap, aduh, kereta China lagi. Tak habis kereta China. Orang tengok kau punya baju, jam, seluar, boxer sekali lah. Semua daripada China. China dah develop punya country dah, bukan developing. Diorang dah bagus. Tak payah dengar sangat media-media barat semua tu. Semua false news. Gurau-gurau. Saya akan bawa kereta ni bersama rakan-rakan media lain daripada sini hingga ke lokasi rahsia. Saya akan ceritakan dia punya comfortability. Cuma massage feature hanya untuk driver dan passenger. Dia punya fuel consumption. Fuel tank tadi start dari Elmina ada 663 km. Sekarang bila dah sampai Petron Ulu Berendam, ada 604 km lagi. Design as a whole, semualah di penghujung video. Bersama saya Ali Masri dan this is all about GWM Tank 500 Media Drive Day. Let's go. Okay, sekarang turn saya pula drive. Saya akan go through surface dulu. First kali macam biasa, saya akan touch dengan viewing angle. Viewing angle kereta ni sangat bagus. Saya okay, walaupun ada grip handle dekat belah kanan ni. And considering the fact ada GoPro juga depan saya ni pun tak mengganggu, which is nice. And then kereta ni untuk dia punya connectivity, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tak perlu risau, benda tu sangat penting lah. Itu kita punya navigation, saya nak guna Waze, Google Maps, sangat membantu. For seats, ada ventilated seats untuk depan dan belakang. Cuma massage feature hanya untuk driver dan passenger. Saya nak touch sikit untuk massage feature ni. Korang jangan expect dia macam kerusi Ogawa tau. Kalau korang expect macam tu, korang akan kecewa. Sama macam saya juga tadi. Back to the point, ini adalah kereta. Lepas tu, kereta ni ada lifetime warranty untuk dia punya engine, transmission dan dia punya HEV punya sistem juga. Lifetime. Dan 5-year free service termasuklah parts and labor. Benda ni saya boleh upload dekat GWM untuk kurangkan kita punya runsing kepala tu. Sangat bagus lah dan sangat berbaloi. Untuk harga pula, kereta ni RM329,000. Kalau nak comparekan dengan dia punya competitor Toyota Land Cruiser yang cecah RM450,000, lagi separuh je nak jadi RM500,000. Itu pun untuk recon. Considering the fact korang akan dapat interior yang cantik, 12.3 inch screen, wood look finish, ada soft touch, plus ada sunroof. Bagi saya, it gets the job done dan berbaloi lah juga sebenarnya. Untuk engine dia pula, dia pakai 2.0 liter turbo hybrid yang menghasilkan 346 horsepower dan 648 Newton meters of torque combine petrol dengan HEV dia. Plus 9-speed automatic transmission dan ada 11 driving modes, which is quite insane. Tapi saya nak touchkan dua dulu, normal dengan sports mode. Untuk normal mode dia ni, saya perlu cakap korang kalau nak rasa dia punya kick tu, dia punya tu, kena tekan lebih sikit. Almost hampir ke lantai baru dapat rasa. Tapi benda tu hilang kalau korang turn on sports mode. It gets much better lah. Dapatlah rasa dia punya pick up tu sikit. Kita dah sampai dekat perhentian yang kedua di Banjaran Hot Spring Retreat di Perak. So jom, a quick glance dekat GWM Tank 500 punya exterior. Bahagian depan GWM Tank 500 ni saya suka betul sebab dia bold tau. Korang boleh tengok dekat dia punya logo saja, punyalah besar gedabak dekat situ. And grill dia pun agresif. And then untuk lampu dia ni macam lampu, korang ingat tak cerita Real Steel? Atom punya mata. Lebih kurang macam tu lah. Then dia punya fog lamp bawah tu pun Heroes juga, agresif punya look juga. Tayar dia pakai tayar Continental 20 inci, nasib baik bukan 18. Sebab ada MPV pun yang pakai 18 inci, macam tak sesuai lah untuk kereta besar kan. Untuk side profile kereta ni ada satu feature yang saya suka. Roof rails biasa. Ni bila saya buka je pintu, side step tu automatically buka. Style tu. Design belakang dia pun not bad juga. Saya suka dia punya font GWM Tank dekat sini. Lepas tu dekat tayar spare ni pun ada. Lepas tu dalam boot space dia pun ada special feature tau. Saya tunjuk korang. Okay, boleh tengok macam ni malah kecil kan. Rasanya dalam 80 liter macam tu. Tapi kalau full boleh dapat 1000 lebih. Cumanya kalau korang nak full senang tau. Korang cuma perlu tekan button ni je. Tekan ni, lepas tu dia akan full sendiri. Nampak? Memudahkan kerja kita lah. Tak ada susah sangat nak guna kudrat, tarik apa lever ke apa kan bagai. Lever pula. Sama juga dengan kanan. Tekan je button ni, dia akan full. Boleh je tekan dua-dua sekali, tapi saya tekan satu-satu untuk tunjuk dekat korang. Exterior dan jom kita start interior pula. Tapi kita start dari belakang. Asyik dari depan je. Korang tengok dekat seat depan punya bahagian belakang ni, dia punya wood look finish ni cantik betul loh. Ni real wood ni. And then ada dua corong aircon dekat sini. Plus untuk korang control dia punya ventilated seats tu. Tak ada massage feature lah, tapi ventilated ada. Lepas tu dia punya storage box ni ada dua USB port, Type C dengan Type A. Oh, plus power socket pun ada juga. Armrest dia ni mula-mula saya nak kecewa tau sebab tak ada tempat letak air. Tapi bila saya buka, rupa-rupanya ada. Cuba korang cari dekat mana. Lambat. Ni. Atas ni.
Kat situ. Talk about practicality. Dekat roof punya grip ni dah boleh sangkut baju dah. Lepas tu ada satu lagi untuk sangkut baju. Lepas tu ada lampu. Memang praktikal. Lepas tu dia punya corong aircon dekat tepi ni memang kuat tau. Tadi saya dengan Hafiz duduk memang rasa betul. And then tingkat ni pula ada sunshade. Senang je. Yang jenis sangkut punya. Speaker pun pakai speaker Infinity lah, Mat. Tadi buka lagu pun bunyi bass tak pecah. Melody pun dengar clear. Lepas tu bawah ni bigger circle punya speaker. And then tepi ni pun ada lagi pot untuk korang letak barang atau air korang jugalah kan, air mineral ke apa. Again, untuk lighting memang tak risau sebab ada sunroof. Memang front to back punya sunroof. Wow, you can read the brochure. Untuk bahagian depan kereta ni pula memang premium, memang eksklusif punya look. Korang tengok wood look finishing, soft touch. And then one more thing, saya appreciate yang kalau korang nak control aircon, everything through button. Lepas tu tengok ni, jam analog JWM tank ni. Nampak klasik, mahal. Cantik jam ni, serius. Lepas tu dekat dalam ni ada satu wireless charging port, dia punya gear lever, and then rotary ni untuk control driving mode. Lepas tu ada 4-wheel drive punya mode lah, 4L, electric parking brake, auto hold. Dashboard dia ni pun besar gedabak. Macam-macam barang boleh letak dalam ni. i100 plus, revive semua boleh. Seat pun dia pakai Napa leather, ada ventilator dengan massage feature. And wanita ni pun memang nampak clean, nampak eksklusif, nampak mahal lah, senang cerita. Electric power seats pun ada untuk korang adjust korang punya height, band depan belakang sesuai untuk semua orang punya ketinggian lah. Untuk passenger pun ada electric power seats juga. Selalukan dapat untuk driver je, baik JWM. Dekat atas ni ada dua button untuk sunroof, kiri kanan untuk buka depan belakang sekali. Lepas tu kiri kanan ada lampu. And then for fashionista, untuk sunglass holder, just tekan dia open automatically. Plus ada ambient lighting. Nice little detail dekat sini. Untuk third row seat dia, which is seat paling belakang sekali, memang tak besar kan. Ini kalau budak-budak kecil duduk, okey lah. Kalau dewasa saya tak recommend sebab legroom dia tak spacious. Headroom okey, cuma kawasan dekat sini sempit lah. Second stop done, sekarang kita teruskan perjalanan kita. Guys, saya dah sampai. Finally dah sampai dekat lokasi rahsia tu setelah berjam-jam dalam kereta. Dan lokasi rahsia tersebut adalah di Pulau Pinang. Saya sekarang berada di Hotel Marriott Pinang. Badan pun dah letih sangat ni. Macam saya janjikan dekat korang, verdict saya adalah bila kita dah sampai dekat destinasi. So jom kita masuk bilik. Saya akan ambil masa dalam 2 atau 3 minit untuk explain adakah kereta ni berbaloi, kereta ni untuk siapa, dan apa pendapat saya tentang kereta GWM Time 500 ni. Saya tahu saya dah cerita sikit time test drive tadi, tapi ni lebih detail. Alright, dan solat mandi apa semua, jom benda paling penting, full recap dan saya punya verdict terhadap GWM Time 500 ni. GWM Time 500 kompetitor kepada Toyota Land Cruiser. Adakah dia lebih berbaloi? Yes, dia lebih berbaloi bagi saya. RM120,000 lebih murah dan korang pretty much akan dapat everything yang korang perlukan untuk premium large SUV punya kereta. Panoramic sunroof, Apple CarPlay, Android Auto, wood look finishing, soft touch, speaker Infinity depan sampai ke belakang. Seat dia ada massage feature and ventilation. Kecuali seat paling belakang lah, third row punya seats tu memang tak selesa. Budak-budak, okey, ruang dia memang limited lah boleh cakap kan. Lepas tu untuk dia punya fuel consumption pula, saya lupa nak ambil meter tu tau time sampai Pening ni. Tapi dekat Banjaran Hot Spring tu, second stop tu, saya ambil, dia tinggal 412km lagi dalam fuel tank. Jarak dia daripada Shah Alam ke situ 191km. Time dekat Shah Alam ada 663km lagi dalam fuel tank. Dan meter dia calculate 12.3 liter per 100km, which is okay. Design kereta ni pula, okay, saya tahu time saya rekod tadi dekat second stop, saya cakap dia nampak rugged, dia nampak bold. Cumanya bila saya tengok balik, adakah design ni untuk semua orang? Bila saya tengok balik, saya rasa dia tak. Dia lebih kepada golongan-golongan bapa atau golongan orang tua sebab dia too bulky, too rugged. Untuk kesportian dia tu untuk golongan muda macam saya, tak ada. Kalau korang disagree dengan saya, no problem. Lepas tu untuk driving mode kereta ni dah ada 11 driving modes yang sangat insane. Cumanya bila saya bawa kereta ni tadi, kita orang baru perasan yang korang tak boleh tukar sesuka hati tau. Ada limit dia. Kalau korang bawa atas 75km sejam, tak boleh. Bawah tu baru boleh. Benda ni agak pelik lah bagi saya. Saya dah drive banyak dah kereta. Banyak kereta. Tak ada banyak mana pun. Kia Sportage lah. Saya compare Kia Sportage video saya yang terbaru sebelum ni. Kia Sportage tak kisah. 120, 140 pun korang boleh tukar je. Normal, Eco, semua korang boleh tukar. Cuma kereta ni ada limit dia. Tapi di situ mungkin sebab safety features. Adalah bagus dia juga dekat situ kan. Banyak lah driving mode dia. Eco, Snow, Extreme, Sports, Normal. Banyak lah lagi ada dekat situ tadi. Tak sempat nak explore. Lepas tu handling dia pula. Handling kereta ni dia sharp tapi macam terlebih sharp. Saya bagi contoh. Contoh bila saya nak corner kiri kanan tengah bawa tu kan, macam sikit je dah terus macam tu.
Macam tu. Macam kamera ni follow. Sampai dekat seat belakang tu boleh rasa body roll lah. Tapi this is expected untuk SUV daripada China kan. Tak adalah major problem pun. Dia just minor. Lepas tu kalau korang yang komen, asal tak bawa kereta ni pergi off-road, buat jalan biasa je. Janganlah marah saya. Saya ni ikut program Media Trans je. Dia ikut jalan biasa. Saya ikut je. Saya follow je program ni. Jangan marah saya je. InsyaAllah one day kalau dapat media car, nanti Nas sipu saya. Chef, kalau dapat media car, insyaAllah kita orang akan bawa ke off-road. Tak kisah Nas atau saya yang akan review, insyaAllah one day. So, kereta ni saya suggest dia sesuai dekat golongan siapa yang paling sesuai untuk ada kereta ni, untuk own satu GWM Time 500 ni. Personally, kalau korang tanya saya lebih kepada golongan-golongan bapak yang tak pernah ada large premium SUV yang teringin nak ada satu. Sebab dia murah nak compare dengan kompetitor dia yang lain. Lepas tu dah lah dia ada lifetime warranty untuk engine, transmission dengan HCB punya sistem tu. 5 years free service pula, labels and parts. So, kuranglah sikit kerongsingan kepala tu kan. So dia sangat berbaloi lah bagi saya. Alright, kepada korang jangan lupa untuk tekan butang like, share and subscribe untuk bantu kita orang produce konten yang lebih menarik lagi pada masa akan datang. Saya Alim Asri, salam strategi, fight, conquer. Alright, Assalamualaikum.